Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Sepertinya aku dipaksa untuk mati dan terus dihempas jatuh tak berkenan. Jangan tengok, malu lah saya. Sebab tu lain kali tunggu imam habis takbir baru kita ikut imam. Hukum asal mendahului imam dalam solat tu haram. Tapi kalau tak sengaja, ia dimaafkan. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW sabda, sesungguhnya Allah tidak mengambil kira mana-mana perbuatan yang tersalah ataupun terlupa. Jadi kalau seseorang mendahului imam sebab terlupa atau perbuatan yang silap, ada dua cara penyelesaian. Yang pertama, kekal pada kedudukan yang kita dah buat tu dan tunggu sampai imam sampai pada kedudukan yang sama. Bila imam dah sampai, baru teruskan ikut imam pada pergerakan yang seterusnya. Oh, kalau macam tu tak perlu patah balik lah kan? Betul tu. Tapi kalau sempat dan tak mengganggu solat, boleh pakai cara yang kedua. Kita boleh berpatah balik ikut semula pergerakan imam. Korang follow lah kami sekala-sekala. Jom infak masjid 5 bilion pun tak apa. Tekan link di bio. Jangan marah.